Jalan. Belah kiri ya masuk lah. Tangan. Ah iya. Tengok jap. Belah kiri. Belah kanan. Belah kiri. Tengoklah ibu. Bukan masalah kira tak kira. Tangkap belah kiri ha. Okey, sekejap. Okey, nampak ada yang tak reti pakai. Okey, tengok. Tengok gelas awak dalam ni. Ada satu lock. Yang ni untuk ibu jari. Okey. Lepas tu awak tengok dekat ni ada setiap ni ada lorong untuk jari awak yang 4 lagi. Okey, masukkan ibu jari kat sini. Jari kelengkir yang kecil tu ada satu lagi lock tepi. Masukkan 2 tu, yang lain masuk je. Yang ni garage glove. Okey, jadi bola mesti masuk dalam poket. Okey, sekarang ni mula sekali cikgu nak awak baling, masukkan dalam poket. Glove macam ni, tengok dulu lah. Okey, glove macam ni. Depan awak, baling masuk poket tu. Awak rasa sakit ke tak? Baling sekuat yang boleh. Baling. Baling kuat-kuat. Sakit tak? Tak. Okey, cuba baling dulu dalam poket. Jangan jatuh lah. Tadi awak dah tangkap kampung glove. Sekarang ni awak pakai glove, awak baling. Sakit ke tak? Tak. Okey, jadi jangan takut lah. Balik lagi, main dulu. Cepat. Jangan ada yang jatuh. Masih ada lagi yang jatuh. Sebab awak tengok glove. Balik. Kuat-kuat. Tak kuat pun. Tak bunyi. Dia mesti bunyi. Jangan balik tapak tangan. Awak balik tapak tangan sini, awak rasa sakit. Mesti dalam poket. Balik kuat-kuat. Weh, baling bukan letak bola, baling. Baling. Baling, membaling. Macam tu, balik kuat-kuat, balik. Sakit tak? Macam mana boleh jatuh? Baling. Membaling ke tangan kamu sendiri. Kuat ke tak bunyi? Boleh bagi bunyi lah. Jangan lambung ke depan. Lambung kau boleh tangkap. Sebab tu dia kata jarak. Okey, kejap. Jangan tangkap macam ni. Awak tak nampak bola. Kejap, berhenti. Okey, kalau awak tangkap macam ni, awak tak nampak bola. Sebab tu dia kata atas kepala. Okey. Okey, awak balik. Atas. Baru awak nampak bola. Okey, kalau awak balik, tangkap macam tu, awak agak-agak. Tak. Awak lambung, tengok bola. Mesti dekat ada kepala awak. Jangan takut, awak boleh, tangan awak ada. Pergi je, tangan je pergi kat bola. Tengok bola, mata tengok bola. Rambut tengok bola. Tangan je pergi. Bola di atas kepala. Bentuk anak panah. Baling bentuk anak panah. Ni tangan ni bentuk anak panah. Okey. Bila nak baling, siku pergi dulu. Siku dengan pinggang. Baru terus. Okey, buat perlahan. Okey. Nampak? Tengok dulu. Anak panah, pusing, baling. Lepas
Okey, anak panah. Pusing tangan ni. Baru lepas. Siku ke depan, tangan ni. Baru lepas. Okey. Kakak nak kena pilih siapa pasangan. Tadi Abang Lima kata nah, kita pilih. Apa Okey, nampak tak? Tengok dulu betul-betul. Nampak tak? Okey, sekejap. Cikgu bagi tahu cara baling. Macam mana nak tangkap pula? Okey, dengar. Tangkap ada 4 huruf je awak kena ingat. Okey. N C U C. N macam mana? Huruf N. Okey, sekarang ni buka glove. Okey. Buat macam ni. Buka glove, letak glove bawah tak apa. Letak glove tak bola. Buat huruf macam ni. Okey, bila ke bawah dia jadi huruf apa? N. Okey, sebelah kiri huruf apa? C. Sebelah atas U. Sebelah kanan C. Faham? N C U C. Tengok kawan awak baling sebelah mana. Tak ada huruf macam ni. Ni huruf apa? Tak ada kan? Jangan buat ah. Sebab tadi pun awak tangkap macam tu. Tak ada. C atas ke N C U C. Ini basic lah. Bila awak dah mahir sikit, pinggang kat atas jangan di sini. Di sini. Yang bawah boleh. Dengan kawan berdepan macam ni, dekat. Tak nak kuat lagi, dekat. Okey, sekejap. Okey, dekat. Okey. Baling tepi lah. Baling dalam gelas tepi. Tengok kawannya gelas kat itu. Baling situ. Jangan baling tempat lain. Kawan buka gelas ni. Baling dalam gelas je. Tengok gelas dia baling. Tapi teknik yang betul lah. Jangan buat macam cikgu ni. Tengok teknik dia. Langkah, tengok, baling. Yang terima bola, ni terima bola. Ni terima bola. Baling kena mengiring. Terima straight macam ni. Glove je angkat. Baling, angkat. Tengok, baling. Nampak tak? Nampak tak? Tengok glove. Tengok glove. Baling. Yang menangkap mesti macam ni. Lutut bengkok sikit. Okey, tengok glove. Baling. Okey. Nampak? Boleh. Tak payah kuat lagi. Bagi betul dulu tangkap. Ya. Kawan kau balik kat muka kan. Sekejap, kita baling dua lah. Letak dulu sebelah kiri. Yang tangan kanan, letak sebelah kanan lah. Ada seorang je pun. Mana kidal tadi? Hujung sana kan? Yang kiri, letak kiri. Okey. Yang balik, cikgu nak step dia. Awak langkah, tangan angkat dua-dua. Pusing pinggang, balik. Okey, mesti siku, baru pergi tangan. Jangan laju dulu, slow. Siku ke depan, baru tangan ni turun. Jadi bila awak pusing, mesti siku ke depan. Baru ni turun. Okey. Tak payah kuat. Cikgu nak betulkan teknik balik ini. Hari kita buat jauh lagi. Okey, boleh try. Okey, 1 2 go. Tengok dia. Baling dalam tangan dia, Jangan kuat lagi, bahaya. Kabar. Sini aku. Apa benda ni? Kejap. Awak yang sol depan. Ya. Apa nama? Okey, tengok. Mana? Belah sini. Okey, awak yang balik tengok. Balik. Tengok. Baling dalam Balik dalam glove. Tak payah balik tempat lain. Okey, tengok glove balik. Nampak?
Tengok glove. Tengok tak betul. Angkat glove. Tengok glove balik. Tengok glove. Ini pun betul. Kawan awak tak payah gerakkan glove lagi. Okey, tengok glove baling. Faham tak? Pakai. Semua baling dalam glove, jangan baling tempat lain. Okey, let's go. Awak belajar slow-slow, jangan awak terus nak hebat. Step tak betul sampai ke sudah awak buat tak betul. Jaga step dulu. Budak zaman sekarang ni dia nak express. Dia rasa Tengok demo dah terror. dia rasa dia nak express. Dia target kat mana? Awak angkat tangan lah dia nak balik ke mana? Awak tak. Tos pula dah. Kemahiran tos. Sekali lagi. Okey. 1. Okey. 2 pada 2. 2 tarik bola dekat badan. Bangun ke tak? Jangan bangun. Tarik bola. 2. 3. 4. 5. Tu ada 5 5 step. Kita buat satu-satu. Okey. Sebelah sini buat dah. Yang sana gelek bola bagi straight je. Macam tu kakak. Okey. Lepas. Okey, 1. 1. Macam tu dah. Okey, 1. Lepas. 1 Itulah pin. Saya rompak ni. Jangan ke atas. Siapa nama ni? 2, tak bangun lagi. 3. 4. Jangan ke atas. 5. Tangan tu ke depan. Okey. Pastikan bola ke depan. Lagi. Kita nak tolak bola ke depan. Bola ground. Okey, bola ground. Glove semua ready di sini. Sebab dah tahu bola ground. Okey. 1. Habis gelap dah? 3. Kau kuat. 5. Okey lagi. Okey. Ready. Ready. Okey, 1. Throw. Terlepas. 2. 3. 4. 5. Okey, very nice. Okey, awak clear. Sebelah sana pula. Kita bagi kat kawan sana pula. Okey. Okey, saya untuk sendiri. Okey. Gelek dekat dia. Gelek itu je. Okey. Okey, ready. Dia di bawah. Jangan turun lagi. Okey. Duduk macam ni. Okey. Duduk macam ni. Okey. Gelek bola. Gelek. Okey, bola nak ke 1. 2. 3. Silang lagi. Silang. 3. 4. 5. Okey. Okey. Sekali lagi. Gelek. 1. Ya. 2. Ni bola gel. 3. 4. 5. Okey. Lagi. 2. Sekejap. 2 angkat badan tak? Angkat bola sahaja. 2. Akil laju nanti 3. In di tangan dia. macam tu lah. Boleh. 4. Dia anak soleh cepat pandai. Macam tu lah. Betul dah. Jangan ubah. Bola. Ya, tak payah guna kaki ya, bukan silat ya. Okey. Gelek. 1. Jangan bangun lagi. 2. Jangan bangun lagi. 3. Silang lagi. 4. 5. Okey. Lepas dah. Nampak ke tak? Okey. Gelek. 1. 2. Jangan bangun lagi. Bola je bangun. 3. 4. 5. Okey. Okey, sekarang ni buat kira sendiri. Okey, boleh. Okey, buat.
Kalau buat macam ni salah. Ni salah Salah. Betul. Okey. Tarik bahu, tarik tangan ni sampai kena dagu. Tarik ya. Okey dah kena dah. Ni betul salah? Salah. Sebab badan dah menghadap ke sana. Badan stay sini. Ni badan. Macam ni. Tarik. 1 2 3 4 5 6. Tengok badan saya condong ke mana? Badan saya condong ke ber? Ni straight, ni bang. Bengkok. Kalau pukul macam tu, betul ke salah? Salah. Ini mengejar bola. Salah. Salah. Saya buat cara laju. Nampak tak? Belakang. Bagi je. Okey. Okey, pukul bola di mana? Okey, dalam softball dia ada pitcher. Pitcher ni yang baling bola. Yang membaling bola. Pitcher ni kawan kita ke? Tak lawan. Bila kita memukul, pitcher tu pihak lawan. Yang di belakang tu dia nama dia catcher. Untuk menangkap bola tu. Itu pun pihak lawan juga. Kita pukul, kita akan lawan dia. Bola yang dia akan bagi, bola yang masuk adalah lutut sampai sternum. Sternum tu apa dia? Ni kat sini, ulu hati. Sternum ni. Setiap orang tak sama, Medik. Setiap orang tak sama zone strike. Kalau saya sini strike tak? Saya. Strike tak? Kalau lutut dia di sini dengan saya, peluang kat sini. Kalau saya strike tak? Tak, sebab lutut saya dekat sini. Faham tak? Setiap orang tak sama. So pitcher yang membaling bola nanti, dia akan tengok ketinggian awak. Berdiri normal. Contoh bila awak berdiri macam ni. Contoh ni strike tak? Okey, tangan saya tak gerak Nampak? Strike tak? Strike. Sebab tu jangan berdiri terlalu rendah. Ni saja. Kenapa nak macam ni? Boleh pukul tak? Tak boleh. Mana dia? Baling bola. Okey. Kepala jangan Okey. Kepala tu dekat mana? Bola yang kena tu. Yang kena tu. Situ. Situ Ending bat tu bila pukul, dagu kita ni mesti kena bahu sebelah sini. Tadi sebelum pukul bahu sebelah sini kan? Betul tak? Betul. Bila kita pukul, pusing, kepala tak pusing, bahu sini. Betul? Betul. Macam tu. Okey, faham? Okey. Tengok nampak tak? Saya pukul dua tangan, saya tak tahu tak nampak. Okey. Okey, satu ni jangan terlalu besar. Jangan terlalu tinggi. Sikit saja. Untuk momentum memukul. Untuk momentum memukul. 1, 2 terus ni. 1, 2. Mesti pinggang ada main. Boleh tak pakai pinggang? Pukul je tu je. Boleh. Ni betul salah ni. Bat di pinggang tu salah. Faham? Tu je, senang. Ban yang paling senang. Ban. Ini ban. Okey. Itu dia panggil ban. Choker bat di depan. Dua ni kalau bola tadi yang select tu bola tak laju sangat. Sorry. Bola laju. Ni bola lagi laju. Yang dua ni. Kena pakai itu. Faham dah? Tapi yang ni saya nak fokus kepada full swing. Sebab yang ni paling mudah nak ambil. Senang. Yang ni stop sikit. Okey, stop. Lagi awak akan pukul semua. Okey, ingat dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faham dah? Kalau badan awak ke depan, siapa yang toss bola nanti, dia akan nampak tau. Dia toss bola. Kalau badan awak, badan pemukul tu ke depan, tolong bagi tahu. Salah. Betul kan? Faham? Bila awak daripada zero, senang nak betulkan daripada yang dah pernah main, tapi dia dah biasa. Dia lari bawa awak sini. Ambil bola, tag orang yang nak lari daripada sini. Mesti bola dalam glove. Faham tak? Okey, kita cuba main.
Okey. Belakang. Okey, semua belakang eh. Keluar seorang-seorang je. Seorang-seorang akan keluar. Ready? Kejap. Nak rakan ni. Bola ni semua tarik ke belakang. Tengah geduk kita jaga. Tolong angkat. Jalan. Makan kita ada. Buat ke belakang. Okey, elok. Jangan lena. Cari tempat kosong lah. Jangan balik kan. Okey, play ball. Tempat kosong. Okey, go. Laju. Okey, dah. Dia dah sampai. Okey, ambil bola kereta. Lena wai. Wah masuk terus dalam wai. Wah masuk dalam tunggu bola wai. Apabila dah sampai dekat base, kena duduk dekat base putih. Tak payah pijak. Kenakan sahaja. Sebelah dia bagi rapat. Faham tak? Awak diri sebelah. Tak? Mana? Ni boleh tak? Pada jauh ni. Ni boleh tak? Nampak tak? Nampak. Ni? Boleh. Ni? Mesti kena. Sentuh tu wajib. Tentu. Wajib. Kaki mana? Kaki kiri. Kaki belakang buat apa? Kaki belakang duduk belakang. Kaki kiri eh. Kiri Okey, ingat tahun nak ingat. Okey, cepat. Kita akan menyaksikan. Okey. Boleh. Elok. Jangan lena. Okey. Aku pilih. Dah. Apa pembalik? Tarik je. Tak boleh ke kawan. Sedia. Okey, cari tempat kosong lah. Play ball. Okey, laju lah, lari lah. Duduk mana Zakir? Oh, nasib baik Zakir selamat kan? Kaki kiri. Zakir selamat kan? Alright. Tangan jaga. Ustaz. Okey. Okey, yang ni bila bola dimainkan, bola tu dapat kaki tadi kan? Lagi sini. Dia ni main apa? Kan. Tadi. Baling jatuh je. Boleh tak? Pegang base. Apabila bola bukan menghala dekat dia. Kalau tu bola menghala dekat dia, kena buka. Balik ke base. Kalau bola tak menghala kat hang, Amor bawah sangat. dekat. Base. Okey, ready lah base kamu, Kif. Nama apa tu? Base. Jaga base. Okay, jaga. Elok. Okey, ready. Elok. Ready, tengok bola. Sini. Kau kena kepala. Okey, play ball. Laju. Okey. Terus. Dia pilih lagi. Mamai. Ali. Lari. Dia boleh lari tapi tak apalah. Balik. Balik je. Cepat je. Okey, maksudnya yang memukul lah. Kalau awak pukul ke belakang sana, awak boleh lari terus sampai sini. Tapi syarat dia kena pijak base. Semua base kena pijak. Okey. Termasuk yang ni lah, kena pijak. Sampai sini awak pijak, baru keluar. Kalau tak pijak, run awak tu tak dikira. Faham tak? Faham? Jadi, kalau awak tengok battle tu badan besar, oi ni dia pukul jauh ni. Yang Aufi kena ke belakang lah. Macam Oceh tadi lah. Jangan duduk situ. Yang ter pun kena ke. Angah putih ni. Elok. Okay, ready. Sebut tadi suruh main tak mau. Elok. Lari. Laju. Mati mana? Nak mati mana? Dia tunggu je. Yang bunyi bisa. Ayat kena. Next. Ni, Ajuna jangan tinggal base. Base jangan tinggal. Ajuna, jangan tinggal base. Dah patah balik. Siapa belum? Apa ketuk ni? Okey, semua dah. Dah. Orang sekali balik pun sekali tak boleh main malu kat orang. Bah, selesai tangan. Okey, dah faham dah kan? Slow. Dah slow dapat ke? Kamu yang penting dapat ilmu. Macam tu main. Macam tu mati. Macam tu dapat run. Baru
baru tahu kan. Baru seronok. Lagi petang lagi kita main, kita pukul betul. Dah tahu tugas panggil cakap English today. We are speaking today. Jangan kata hayup. Kalau Kelantan dia bagi apa? Enggak. Enggak. Ya. Ayun. Yang sini Ayun. Jangan duduk tegap ni lah. Angkat beg. Ayun. Iman arah man. Okay, ball. Man arah man. Arah tu ready man. Okey, buat lagi. Weh. Mati. Oh! Cepat main bola, cepat. Dia tak lari dah. Dia tak lari bagi picture. Dia tak lari bagi picture. Oh. Apa dia tak apa? Apa sungguh? Sungguh tak apa. Okay, ready? Ada tengok ada. Main tu kan? Tiga tu. Kena je. Pop. Hei. Mati mana? Four ball. Belum. Okey, belum. Jap. Sebelah. Tak kira aku nak lari je. Four ball. Ni. Tak Okey, keluar garis. Keluar line. Okey, tak kira? Tak kira. Okey. Faham. Pukul lagi. Dah kena dah. Okey, bukan semua bola kena lari. Tengok, tadi bola tak betul. Tapi lagi dulu. Payah angkat suruh balik. Okey. Lagi dulu. Bagus aja. Raya kira pukul tu kira hebat je. Lupa dah step tu lupa dah duduk. Tak apalah. Elak. Jauh. Strike tu dah. Awal guru tu. Satu lagi masuk. Lena. Baik. Lagi. Mati. Lari boleh? Kira macam mana tu? Balik ke second base tu. Balik ke second. Balik ke second base pijak base. Bagi satu juta. Okey, dapat bola pijak base. Kan bola masuk sawit. Kau tadi mati. Kaki kanan belakang. Kaki kiri dekat base, kaki kanan kat belakang. Baik. Raya mati dah? Mati sebab tangkap terus. Okey, baik. Okey, settle. Laki. It's your time now. Dalam sawit. Kita jaga bola. Elak. Bola elak. Okey lagi. Kena. Bawah, tak lari. Elak. Bagi mati lagi sekali. Mesti bos ni. Bagi mati lagi sekali. Tinggi tak payah. Tinggi tak payah. Bola. Pilih bola. Ni kat dada dengan lutut je. Tinggi tak payah. Tinggi awak boleh move tu. Boleh pergi sendiri sekejap lagi. Ya, 3. Jangan lena. Wai, jaga wai. Mati. Bagi mati. Lari terus. Lari. Mak. Ambil bola, geram bola tu. Kau dah rasa main. Kita kau bagi masuk je. Perempuan ready dah. Perempuan nak mula lah. Tu kata kat orang ya, perempuan ya. Tengoklah nanti je apa jadi. Tak elok bagi elok Mana Iman dengan ni tadi? Cinta. Iman dengan cinta nak fish pula. Keluar wah. Balik. Terkeluar. Inilah kemeriahannya. Ni gaya makcik. Wah, sebab dah keluar border wah. Dia ada border juga wah. Wah. Nampak garis tu kan? Wah. Benda boleh buat wah. Wan. Lambat. Sebab tu lambat. Awal sangat. Wan. Awal ambil depan sangat. Tu dia terkeluar sana. Ambil tengah. Tengah. Para pusat. Swing kat pusat. Tunggu bola tengah. Jangan ambil depan sangat.
Alah. Ami mana Ami kerja mana? Okey, inilah kita menyaksikan. Bang, yang duduk Oh, sini jaga. Dia bola ke sini. Hang kena ready. Le, tak ada tenaga le. Kamu le, boleh le. Pandai Bagi- letih lah. Boleh elok sekali. Mati kan dia. Habis, lari habis. Lari. Hai, hari ni vlog hari ni bersama dengan softball daripada Adik Raja dan juga Felda. Jadi kita nampaklah cara cover. Kalau tidak nampak, ni kita tunjuk sini. Okey, jumpa putih. Nampak? Abang dengar coach. Bisik. Ustaz tengok ni Ustaz. Jangan sembang. Pakai set. Ambil set merah. Ni tudung kelabu sama nama. Ayo ni, Hari ni pakai. pergi pakai. Tahniah, anda dapat body dada. Merah. Ayu